Nusantara. Salam satu Malaysia. Salah satu Malaysia. Okay. So, hari ni kita akan pergi. Baju sama pakai baju sama. Sweet gila dia. So hari ni kalau korang tengok kita punya tajuk, korang akan tahu lah sendiri kan kita nak pergi Sendirilah. mana. Tak payah bagi tahu lah. Dah tahu sendiri dah. Tak payah bagi tahu dah. So sekarang dah pukul berapa? 8 lagi 4 minit ke 9. Dah pukul berapa dah tahu kan? Tak payah bagi tahu dah. Tengok sendiri dah pukul berapa. Tengok Dah. berapa. Tak payah. Tutup tak payah. Betul lah. Okay. Okay, kita nak akan pergi ke Menaiki pos sebelum ni. mendaki gunung dan mandi air terjun. Kau selalu macam tu Kau selalu macam tu bila excited kau buat macam tu Okay. So ni kita baru nak gerak lah pukul 9. Betul sampai sana maybe lah dalam sebelum pukul 10 lah. Pukul 10 kita mandi. Sebab sana pun dia tak panas, dia redup je dalam sebab pokok-pokok banyak kan. Lepas tu air dia pun macam sejuk. Kita macam rendam kaki je, tapi dia ni kita rendam habis. Kita rendam kaki, dia ni kita rendam habis. Tengok macam mana dia nanti kena rendam. Muka dah cuak. Cuak kau. Muka tengah print. Okay. Mana kau? Tengok benda. Okay lah. So ni kita gerak lagi. Harap perjalanan lancar. InsyaAllah kita akan sampai nanti kita akan update. So stay tune. G. Kita dah sampai. Alhamdulillah. Don't forget to like, subscribe and share. Nak kejut dia dulu, lepas tu kita akan gerak. Orang pun sedikit agak ramai juga kat sini. Ramai sebab hari cuti, hari Sabtu. Sekarang jam pukul 9.47. Macam tu lah. Okay, kita akan naik pun separuh je. Naik, lepas tu mandi, lepas tu turun. Lepas mandi tu makan sikit bekal ni ke bawah tu kan. So okay, kita nak turun. Menuju puncak agama cahaya. Agak incline ya. Tulis nama. Kita register tulis nama dulu. Tadi kita baru naik separuh je. Dah penat. Tak sampai lagi dekat atas. Okay. Sudah letak di dalam stroller.
Tak. Pegang. Hilang. Bye-bye. Aduh, nak kacau. Sampai atas tu sampai. Tukar roll. Kita kena bawa beg. Sampai. Rasa? Nampak muka dia penat. Dah pucat dah dia. Kejap lagi pensan dia ni. Tak pernah dah, kita orang dah pernah 2 kali naik puncak. Apa? Power set? Ya, kena apa? 2 kali, Mat. Kan biasa-biasa 2 kali. Hutan simpan kekal Gunung Pulai Kat dunia ni tak ada benda yang kekal sebenarnya. So, ini tempat kita orang nak ni berendam. penat, Penat. Tak penat langsung. Berpelung kau. Nak langsung. Pelung kau. Tengok ni tengok ini. Pelung Tengok ini. kau. Tengok ini. Lepas tu tengok ini. Jeng. Takut. Jeng. Sudah tukar. Yeay. Izan belum tukar lagi? Belum? Okey. Mana nak tukar? Yay! Good. Let's go. Ni kita bagi dia. Bagi dia. Cute. Tengok suara dia tu kencing tak? Tak nak gerak. Tak nak gerak. Jalan kau. Yeay, saya belakang. Sejuk lah. Ada kencing ke? Gigil lah. Gigil. Is first. Is a Firash. Jangan mari masuk mulut. Gimana badan? Sampai ke kaki? Aku buat macam tu. Apa? Mama. Kau je ni lah. Tak, saya tak sampai badan. Kaki. Tak.
Okay, geng. Dengar ke? Tahu lah. Seronok, Mat. Air laju. Member pun. Baba. Tak duduk diam, ya? Tepuk. Tepuk. Tengoklah ni dia main air. Tengoklah dia ni. Jom, kita nak naik atas sikit lagi. Ya. Lepas tu dalam 11 ke sawah. Ya. Lama-lama. Betul? Macam redup hari ni. Naiklah dulu. Bukan Irzan. Tak menang. Ni baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yay! Okay. Main tapi tak nak duduk sendiri. Oh, dia nak pegang Biarlah. Dia minum ke? Dia naik atas ni. Naik atas ni. Barang kita lagi. Naik. Sini panjat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut baik-baik. Dia licin dia. Abang Izan. Ini barang kita orang. Okay. Kalau bawa stroller agak leceh sikit sebab dia jalan dia macam ni lah. Bertangga-tangga tapi tangga yang boleh lah. Kita nak mandi situ. Taklah ni air pipe ke air sungai ke. Sebelum ni tak ada ya guys. Ini baru ni. Banyak benda yang dah baru kat sini.
Okay, dah settle. Mandi manda. Memang no chill no chill. Ni no chill. Tadi tak ada monyet. Tak dekat monyet. Monyet ada tapi dia belum keluar waktu dia lagi. Okay. So hari ni boleh cuma belum makan lagi. Dia ni pun belum makan lagi ni. Dia ni. Aduh, tak boleh nak flip lah. Macam mana nak flip ni? Aduh, tak boleh flip lah. Get her. Kau matahari pun tak berapa, tak kena tau. Kan kalau orang nyamuk kan. Nyamuk. Ini memang kalau lepas dia makan sekejap lagi, memang dia tidur. Muka dia ngantuk. Dah tidur dah. Dah tidur dah. Ya. Dah tidur. Sleepy already. Kenapa? Panas. Dia ni kesian belum makan lagi dia ni. Dah tidur dah. Very tired. Very tired. Dah tidur baru boleh pakai spek. Kalau tak tidur tak boleh pakai spek, nak kena cabut aja. Betul tak? Lagi sikit lagi sampai bawah. Mungkin kita cari kedai kedai yang boleh lepak untuk makan. Sebab tu ada berbekal. Cuma nak makan kat situ takut diganggu oleh monkey. Okay, so jumpa kat bawah lah. Makan atas tu naik ke Gunung Pulai tu. Ni kita kat gerai ni. Makanan panas buka. Ambil ke tu? Dah. Okay, dah settle. Settle makan. Mandi-mandi. Menyandar ji. Kau apa? Sekarang pukul 12.51 nak ke pukul 1. Dah mandi-mandi, lapar, makan, dah makan. Ingatkan nampak bulu ketiak tadi. Okay, lepas tu ni balik memang confirm tidurnya. Memang confirm. Ini dia tengah makan lagi makanan dia belum habis. Tengah makan. Sebab tadi waktu makan dia tidur. Dia tak boleh tahan. Dia sepanjang perjalanan balik tu, nak turun tu dia dah tidur. Dia ni Ya. Penat. Izan. Nasi. Tepuk. Tepuk. Orang tu tepuk dia sembuh pula. Ni ability. Sudah. Mission accomplished. Awak cantik. Awan memanglah cantik sebab awan tu ciptaan Tuhan. Apa yang Tuhan cipta, Allah cipta, semua cantik. Tidak dapat dibandingkan dengan
lagi berapa lagi 2 suap lagi. Kita masih belum keluar lagi pada simpang ni Gunung Pulai ni. Jam. Tepuk Izan, tepuk. Yes. Next time tengok dalam sebulan 2 lagi ke? Tak ada. A few moments later. Bateri tinggal 5%. Nampak ni. Rapat. Ni bateri tinggal Dah tidur boleh lah. 80%. Dah tidur boleh lah. Ni kita nak pick up air. Respect lah. Okay guys, sudah sampai. Sudah sampai rumah. Sampai rumah. Energi dia masih banyak energi dia ni. Energi dia Macam ni tu, masih banyak banyak. tu. Energi dia ni masih banyak Ni energi dia ni. Tu, kamera depan tu. Ni kamera. Energi dia ni masih banyak. Orang dah mengantuk, orang nak tidur. So balik ni kita ni cuaca pun sedikit tidak membanggakan lah. Sekarang dah pukul 2. Sekarang dah pukul 2. Lepas tu kita panas-panas kita beli air mixer. 6 ada 6. 4 je box. 4. Ada 4. Ya. Seorang 2. Setakat itu je lah video kita pergi mandi air terjun Gunung Pulai. So far best lah sebab member best je tengok dia. Member best dia suka main air terjun. Ya. So next time kita plan untuk naik sampai ke dekat atas dan berpeluh-peluh, turun mandi lepas tu kita bagi rating dalam 10. Saya pun super 10. Okey, dia 10, saya per 10. Izan? Izan berapa per 10? 10. Okey, memang semua okey lah. Okey lah. Amat membanggakan jugalah macam ni. Sebab nanti kata ni benar rezeki lah. Saya nak kata pada mantuk. Okey, bantu. Awan berarak. Cik hidung ke? Dengan nama Izan apa? Tak ada pengalaman ke? Krik. Masuklah muka dia. Jangan lupa
like and share and comment down below to the sky, upper to the moon, and